Detik yang ditunggu akhirnya tiba. Arena Shopee Cup kini memasuki fasa paling mendebarkan apabila 4 pasukan terbaik Asia Tenggara mengesahkan tempat ke separuh akhir dan lebih membanggakan, 2 daripadanya datang dari Malaysia. Persoalannya, mampukah Johor Darul Ta'zim dan Selangor FC melangkah lebih jauh untuk mencipta sejarah baharu? Johor Darul Ta'zim (JDT) menjadi antara 4 pasukan yang berjaya mengesahkan tiket ke separuh akhir Shopee Cup yang dijadual berlangsung pada Mei ini, sekaligus menyalakan harapan besar peminat bola sepak tanah air. Selepas tamat saingan peringkat kumpulan, juara bertahan Buriram United muncul sebagai juara kumpulan A dan diiringi Selangor FC selaku naib juara kumpulan selepas keputusan seri 1-1 menentang BG Pathum United. Dalam kumpulan B pula, Namdin FC menamatkan saingan sebagai juara kumpulan, manakala JDT FC mengesahkan kemarahan selaku naib juara selepas terikat 1-1 dalam aksi terakhir kumpulan. Pencapaian ini mencatat sejarah tersendiri apabila Malaysia akhirnya kembali mempunyai wakil di pentas separuh akhir kejohanan serantau buat kali pertama sejak tahun 2005 ketika Pahang melakar kejayaan tersebut di bawah bimbingan Datuk Zainal Abidin Hassan. Berdasarkan jadual separuh akhir, JDT bakal berdepan cabaran besar apabila dijadual menentang Buriram United, manakala satu lagi perlawanan menemukan Selangor FC dengan Namdin FC. Aksi separuh akhir pertama dijadual berlangsung pada 6 Mei sebelum perlawanan timbal balik dimainkan pada 13 Mei yang bakal menentukan 2 pasukan terbaik untuk melangkah ke pentas final Shopee Cup musim ini.